Selamat datang semua. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ni saya nak buat sedikit discussion lah berkenaan dengan saham-saham yang ada dekat pasaran Bursa Malaysia hari ni. So seperti mana yang tuan-puan nampak dekat skrip, hari ni 11 November 2025. Pasaran hari ni buka agak cantik, seperti semalam lah, agak mungkin momentum daripada semalam masih ada. Alright, selamat datang semua, selamat datang. Okay, so kita tengok sedikit sebelum tuan-puan decide nak buat apa-apa lah, nak trade ke dan sebagainya. Alright, so kalau tuan-puan tengok pada kita punya platform, yang ni M Plus punya platform, hari ni bursa FBM KLCI naik dengan cantik. So semalam dia dah mulai kenaikan, hari ni dia sambung kenaikan. So untuk FBM KLCI hari ni CIMB leading. Okay, ini macam banking punya sektor lah, agak kuat lah hari ni kan. So CIMB leading dengan 1.6 mata. Right, so kalau kita tengok general, secara keseluruhannya sebahagian besar daripada indeks FBM KLCI hari ni ada membuat kenaikan. So agak cantik lah hari ni. Kalau tuan-puan tengok, consumer product naik, industrial product naik, financial naik, teknologi naik, dah turun sikit, construction naik, property turun awal dia turun, naik sekejap je, dipatah awal. Plantation naik, healthcare naik. So kita tengok sikit, macam contoh kalau tuan-puan nak pilih counter-counter teknologi kan, tuan-puan klik je teknologi, indeks apa ni, teknologi indeks, tengok apakah counter yang kira macam affordable lah, yang tuan-puan rasa macam okey kan. So dalam sektor teknologi, ini yang menyebabkan sektor teknologi naik hari ni, iaitu Inari, Unisem, Greentech, Vitrox, UWC, NextG, Penta, Genitech, MI dengan Hong Seng. So yang agak affordable yang ada dekat sini macam NextG dengan Genitech. Alright. So yang drop, Ethermate, Omesty, Sensoft, Turia, OpenSys. OpenSys turun. So kita tengok Genitech ya. So kita tengok Genitech. Kita tengok sikit lah berkenaan dengan Genitech. Right. So hari ni Genitech masih meneruskan kenaikan. Dia sambung yang semalam punya kenaikan. So pada pagi tadi Genitech buka dengan harga 485, harga tutup semalam kan. Terus dia buka dengan gap up 490. Terus dah buat kenaikan. Ni adalah kenaikan untuk wave yang pertama lah, kalau kita consider macam wave 1 lah. Alright. So wave 1 ni bagi saya macam dah lengkap lah. Okay, wave 1, and then dia akan buat wave 2, 3, 4 dan 5 kemudian. Okay, so normally sehingga tutup lah, sehingga market tutup lah. So secara umumnya hari ni Genitech, right, sekejap So saya nak saya nak screenshot dulu. Okay, kita tengok Alright, so tutup. Okay, boleh nampak. Sebab dekat TikTok Studio ni dia kena adjust sikit baru kita nampak. Alright, so sini adalah dia punya starting. Dia dah buat kenaikan yang agak cantik lah. Ni kira macam wave 1 lah kat sini kan. So ni adalah volume, kemasukan volume pagi tadi. Buy rate agak tinggi lah untuk hari ini. So buy rate ni memang agak penting, especially kalau let's say tuan-puan decide untuk intraday dan sebagainya. Okay, dan transaction pun agak tinggi. So dah 879 transaction. So kalau dah lebih 100 tu kira cantik dah lah. So kalau buy rate 66 ni memang agak cantik lah, maksudnya 66% total daripada buyer and seller adalah buyer. So generally kita boleh cakap buyer dominant lah. Okay, buyer dominant. So untuk Genitech hari ni, dia punya today trade summary ni kan, untuk volume buy dah cecah 77,400 lot volume buy bersamaan dengan 4.019 juta. So untuk buyer punya part lah, bahagian buyer kan. So untuk bahagian seller 39,366 ataupun bersamaan dengan
2.041 juta. So kalau tuan-puan tengok, transaction buy dah 586, manakala transaction sell baru 280. So generally kita boleh cakap untuk separuh masa pertama ni lah generally Genetic mempunyai jumlah buyer yang lebih besar, buyer dominant. So kita boleh cakap untuk short term dia masih bullish lah. Alright. Okay, so untuk ini untuk ticker chart. Okay, ticker chart itu info yang kita dapat daripada ticker chart. Sekarang dah ada selling kan. So logik lah, sebab wave 1 dah lengkap, dia akan buat wave 2. So kita tengok sikit tengok sikit dekat sini. Alright, so kalau tuan-puan perhatikan Genitech ni, saya buka time frame yang lebih besar. Ni abaikan sebelah sini. Ini saya buat apa ni, paper trade. Paper trade untuk masuk pertandingan dekat apa ni, trading view. Dia sekarang trading view buka untuk buat pertandingan, trading punya competition. So dia bagi apa ni, paper trade. So tuan-puan boleh trade dekat situ untuk masuk untuk join pertandingan sampai bulan Disember, 4 hari bulan kalau saya tak silap. Alright. So kalau tuan-puan tengok Genitech punya long term kan, Genitech punya long term sini kira macam dah complete lah satu cycle kan, daripada 1, 2 je ini tak nampak sangat, 1, 2, 3, 4, 5. Kita saya guna monthly chart lah. Sini dah complete satu cycle, 1, 2, 3, 4, 5. And then sekarang apa yang berlaku dekat Genitech adalah dia dalam fasa correction. So fasa correction ni adalah, alamak tak nampak. Okay, macam tu. Boleh nampak So fasa correction ni adalah fasa di mana setelah market membuat kenaikan yang tinggi, so dia akan buat correction lah. So pembetulan lah kan. So berdasarkan Elliott wave correction, dia akan ada beberapa jenis. Yang pertama sekali zigzag simple correction, lepas tu yang kedua flat correction, yang ketiga adalah combination correction. Kalau tuan-tuan tengok dekat Genitech sekarang, dia buat zigzag correction. So kalau zigzag correction dia ada 3 lah, A, B dan C. So A kalau zigzag correction, dia mesti ada 5 subwave. Okay, dia kena ada 5 subwave. Manakala B dia kena ada 3 lah, A, B, C. And then manakala C dia ada 5 subwave juga. So dia punya structure dia adalah 5, 3, 5. So untuk tahu adakah sekarang berdasarkan monthly chart Genitech punya wave A correction dah tamat ataupun belum, kita masukkan zigzag punya indicator. So kalau saya dah masukkan zigzag indicator ni kan, let's say ni adalah wave 1, wave 2, ni adalah wave 3. So sini wave 4, dia ada satu lagi subwave, dia nak buat wave 5 lah. Okay, so untuk wave 5 ni akan turun lagi lah, tapi buat masa sekarang dia ada subwave dia untuk rebound. So kalau let's say tuan-puan tengok daripada wave 4 nak ke wave 5, dia ada 5 subwave, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, so sekarang kalau kita kecilkan lagi time frame, ini cara saya buat kajian lah. Okay, tuan-puan punya kerja saya tak tahu. 1, 2, 3, 4. So sekarang kita expect di next untuk short term dia akan buat wave 4. Okay, dia akan buat wave 4. So kita target lebih kurang area 635 ataupun mungkin boleh naik sikit lagi lah. So berdasarkan momentum kita boleh buat macam ni, 1, 2, 3. Alright, so itu adalah projection. Kalau untuk confirmation, adakah betul-betul Genitech ni ada possibility nak buat rebound, kita boleh gunakan indikator yang dekat bawah ni. Okay, indikator dekat bawah ni macam yang saya guna dekat trading view ni kan. Okay, saya screenshot. Okay, so tuan-tuan tengok dekat sini. Ini adalah fasa oversold dia. Okay, dia ada volume. Okay, dia dah ada volume punya indikator dekat situ, dah mula significant. Alright, sini adalah fasa overbought, sini adalah oversold, sini oversold, sini overbought. So kalau tuan-tuan tengok dekat sini, overbought ni dekat sini lah. So oversold dekat sini, oversold dekat sini, sini overbought. So dia macam dah jadi cycle kan.
Macam ni overbought kan. Overbought, oversold, overbought, oversold. Sini oversold, sini overbought, sini oversold balik. Then dia akan pergi balik another overbought. Itu dia punya cycle dia lah, kalau tuan-puan faham lah. Alright. Okay. So apa yang kita nak adalah, kita nak fasa di mana dia punya daily chart dia overbought, dia oversold, dia dah mula tamat. Macam ni kan. Macam ni sikit lagi dia dah nak habis oversold. Momentum pun dah mula maksimum lah dekat bearish momentum. So dah mula naik, dah mula panjat. Maksudnya counter ni, Genitech ni untuk short term mulai ada momentum. So kalau dia dah melebihi paras kosong ni kan, so dah mula nampak dia menaik ke atas. So itu adalah tanda-tanda yang dia dah mula menaik lah. Alright. So ini adalah projection short term untuk kenaikan sementara daripada wave 3 ke wave 4, sub wave kepada wave 3 yang wave 5. Okay, wave 5 lebih besar. Alright. Okay, so kita jangkakan apabila keluar daripada fasa oversold, dia akan pergi ke fasa overbought balik lah. So generally dia akan naik. Adakah naik ke sini, naik ke sini, kita tak tahulah. Tapi kita tengok dia punya resistance paling dekat yang ada adalah dekat sini, dekat area 635. So kalau tuan-puan nampak, saya buka balik trading view punya chart. Kita tutup semua indikator. Dekat sini, dekat Genitech ni, dia dah ada indikator yang saya gunakan, yang dia dah plot automatic support dengan resistance. Yang kat bawah ni automatic support, yang atas ni automatic resistance. So kalau kita tutup ni, dia tak adalah. Bila tutup ni, automatic support dan resistance ni akan hilang. Ni support dengan resistance. Ini yang saya lukis ni. Buang 11 lukisan. Buang 11 lukisan. Biar guys lah. So kalau saya buka balik ni, dia akan muncul balik automatic support dan resistance lah. Okay. Tak nampak sangat. Okay, nampak yang warna putih ni automatic resistance. Yang warna kuning kat bawah ni automatic support. Ataupun warna hijau kalau dia kurang sikit lah dari segi kekuatan dia. Ataupun warna merah kalau dia kurang sikit dari segi kekuatan support. Okay, hijau kekuatan resistance. Right, so generally untuk syarikat Genitech ni, kita tengok balik dia punya platform dekat M+. Generally sekarang dia dah buat wave 1. So kalau berdasarkan Elliott wave, dia akan buat wave 2. Saya tak lukis lah kat sini. Normally saya akan lukis lah kalau untuk klien-klien dekat dalam saya punya group Telegram channel. And then dia akan buat wave 3, 4 dan 5 lah. So generally berdasarkan kita panggil sebagai condition lah, market punya condition sekarang hari ni, overall agak bullish. So kalau nampak FBMKLSI bullish, consumer dan semua indikator indeks-indeks lain bullish, Genitech dalam sektor teknologi. So probability untuk dia buat bullish punya momentum adalah tinggi lah. Okay. So dia disupport oleh kita punya technical analysis tadi. So yang mengatakan yang dia ada temporary momentum untuk dia rebound, walaupun dia punya general wave masih lagi dalam fasa correction, tapi untuk temporary, okay, untuk sementara dia ada fasa rebound daripada wave 3 subwave ke wave 4 subwave, right? So and then ada beberapa indikator yang support lah. Macam kalau tengok pada weekly chart ni, momentum dah mula nak masuk, dan dia masih dalam fasa nak menuju ke overbought. And then dari segi indikator kat bawah ni dah mula ada momentum untuk menuju ke, dia nak cross ke midline ke atas. Alright. Tapi kalau tengok daily, dia lagi cantik lah. Okay. Tengok daily lagi cantik lah. Ini saya paper trade tadi. Ini untuk trading view punya competition lah. Masuk tadi area kat sini, kat level ni 490. Sekarang dah harga dah 520, dah untung dalam $576 dekat paper trade lah. Okay. So itu satu. Okay. Itu satulah, salah satu cara lah untuk tuan-puan buat kajian. Ini kalau tuan-puan nak tengok counter hari-hari lah kan. Nak tengok hari-hari, tak perlu buka jam 9 tepat, buka terus tak perlu pun sebenarnya. Sebab kebanyakannya untuk ticker chart ni, okay, untuk ticker chart ni yang ada dekat sini,
kebanyakannya dia kalau pukul 9 pagi tu dia baru nak start sebenarnya. So untuk kita buat kajian berdasarkan ticker chart untuk intraday lah, especially untuk intraday, kita nak tengok daripada 9 suku tu dah kira okey lah. 9.30 suku 9.30 macam tu sampai pukul 11 je lebih kurang. Then dia punya final dia pukul 3 lah. 3 hingga 5 tu final lah. Biasanya 3 hingga 5 tu dia dah mula sama ada kalau dia nak naik, dia akan naik tinggi pukul 3, dia akan drop pukul 4 dan dia akan naik balik pukul 5 ataupun pukul 5 tu dah habis. Betul dah lemau macam tu. Alright, so untuk Genitech ni peringkat awal ni kita consider dia wave 1. So nanti dia akan buat wave 2 and then seterusnya lah. Okay, saya tak nak lah share banyak-banyak. Kita nak share dalam group klien lah nanti. So kalau ada klien-klien nanti boleh tanya. Alright, so ini kita consider sebagai dah mula fasa short term retracement untuk ticker chart. Alright. So dia ada 520 ni, dia ada macam support tu kan. Tapi tak, actually bagi saya dia bukan yang realistic support dia. Macam tak ada sangat lah. Ni tak ada sangat. Cuba kita tengok gun. Kalau tengok gun ni adalah cara untuk kita decide dia punya support and resistance berdasarkan gun square of 9. So kalau tuan-puan ikut saya punya group, saya memang dah bagilah siap-siap lah, okay, untuk klien lah. Kalau kita tengok dekat 520, dia tak ada lah yang betul-betul kita boleh cakap genuine support atau resistance. Dia punya resistance kalau betul-betul nampak dekat sini. So kita ada satu resistance dekat sini yang harga 525, and then satu support dekat sini yang tak kuat sangat dekat 490. So let's say kalau harga berjaya break 525, dia akan terus menuju ke sini 620 lah. Okay, dia akan terus menuju ke, kalau berjaya ni break, dia akan terus ke 620. Okay, 620 itu adalah resistance yang paling kuat yang terdekat. Tapi dia kena break dululah resistance biru ni 575. Tapi resistance biru dari segi kekuatan dia second lah kepada resistance merah berdasarkan gun punya garisan lah, gun line. Okay, so kita tengok lagi. Ini salah satu lah Genitech ni yang hari ni dia macam agak ada momentum lah. Sekarang pun dia dah naik jadi transaction yang tertinggi lah buat masa ni. Okay. So hari ni 478 counter naik, 225 counter turun, 424 counter tak berubah. So volume 1 billion. So agak cantik lah. Hari tu baru 200 billion kan peringkat pagi kan, sebelah pagi. Sekarang dah tinggi. Alright, IAB semalam dia naik cantik, hari ni dia buat retracement. So memang expected lah. So kalau tuan-puan tengok IAB punya chart, saya dah share hari tu chart dia. Kita tengok lah. Okay, so saya tunjuk yang ni 15 minit. Okay, kita dah buat dia punya projection kan. Sekarang dia menuju ke wave 4. So normally kalau wave 4 dia akan buat A, B dan C lah. Itu lebih kurang lah macam tu kan. So dia akan turun lah untuk short term lah. Sini pun menunjukkan dia nak turun. Okay, dia dah turun lah sebenarnya. Okay, dia akan turun, naik balik sikit and then turun balik. So tu adalah dia punya logik pergerakan wave lah. So that's why dia turun hari ni. Sebab lagipun semalam dah banyak buyer dah ramai kan. So normally akan ada selling lah. Lepas dah major buy ada selling lah. Tapi generally untuk long term dia akan naik balik. Cuma akan ambil masa lah, okay, untuk completekan dia punya major wave. Alright, so kita tengok SCG ni pun agak menarik. Okay, cuba kita tengok lah. Saya screenshot dulu. Actually screenshot ni untuk mudah conteng lah sebenarnya. Kalau tengok SCG ni, dia punya starting dia harga dekat sini. Dia punya buka dia kan kosong dekat sini. Kita boleh cakap satu dekat sini lah. Okay, satu dekat sini. Okay, and then dia akan buat dua lah. Normally dia akan buat dua macam tu. Mungkin dari sini ataupun bawah sikit. Alright, so kalau kita tengok today trade summary ni, volume buy dia dah 30,000,
766 lot, agak besar. Volume sale 19,294. Untuk value 6 juta, 6.474 juta buy, 4.06 juta sell. So 594 transaction buy, 312 transaction sell. So generally untuk separuh masa pertama ni, SCG Berhad ni kan, SCG Berhad ni dia agak bullish lah untuk separuh masa pertama sekarang. Transaction 921, buy rate 61, agak tinggi lah, right? So ini dia punya gap. Okay, dia punya gap. So kita tengok dia punya daily chart dia macam mana. Alright, SCG ada tak dalam saya punya bullish punya ni senarai? Tak ada. Mungkin dia bearish kot. Jangan kita tengok Southern Cable. Okay. Oh ni dah habis dah wave 3 kat sini. Sekarang dalam wave 4. Alright. So kita tengok major wave. Okay. Agak menarik So ini adalah dia punya major wave yang saya dah plot sebelum ni. Ini wave 1, ini wave 2, ini wave 3. Dia akan buat wave 4 kat sini lah, area wave 4. So wave 5 lagi tinggi lah. So sekarang kalau tengok major wave, dia akan buat wave 4. So wave 4 ni normally dia akan ada A, B dan C lah. Kita kat sini kan, dia akan ada A, bawah ni B dan C. So untuk long term, syarikat ni dia dah nak mula buat retracement untuk long term Southern Cable ni kan. Tapi untuk short term, kalau tuan-puan tengok short term, dia ada momentum sikit untuk short term. Okay? Sebab apa? Kalau tuan-puan perasan, untuk subwave, ni dia tak nampak lagi. Untuk subwave, kalau tuan-puan masukkan zigzag punya indicator kan, untuk subwave dia akan ada 5. Okay? Untuk A ni, wave A ni kan, dia akan buat 1, 2, 3, 4 dan 5 lah. Macam tu ke bawah kan. Ini adalah sub kepada wave ini, bukan kepada wave ini. Cumanya ini baru wave A lah daripada wave C, daripada wave 4 yang ni. So ini kita boleh ambil sebagai perantara. Yang ini dia akan jadi minor lah. Okay? Itu tak ada masalah. Yang tu tuan-tuan tak faham tak apa, sebab itu hasil punya calculation lah. So generally kita tengok kecil lagi. Kita tengok daily pula kan. Untuk weekly tadi kita dah nampak dia akan rebound sikit. So lagipun dia punya subwave dia pun dah complete kan. So untuk wave 2 dia akan buat A, B dan C. Okay, kita tengok sini A, sinilah bukan sini. Kalau sini A, sini B, sini C. Macam tu lah lebih kurang. Tapi macam pendek sangat pula kan. So sebab dia wave dia masih bergerak, so kita letak sampai sini dululah. Ini anggap je lah ini A, ni B, ni C kan. So minor, dia dah minor tadi. Minor lah, dia lebih kecil kan. Lagi kecil daripada kecil, so minor lah kita ambil. Alright, so generally dia nak menuju ke short term, ke wave 2 yang ni. So daripada kosong ni, atas ni, satu dah lengkap. Okay, satu dah lengkap. Kenapa saya cakap satu dah lengkap? Sebab satu dia ada 5 subwave. So kalau kita kira 1, 2, 3, 3 kat sini, 4 kat sini, 5. So dah lengkap lah. Okay. So 2 ni dia ada A, B dan C. So sekarang dia nak buat C. C, adakah dia akan naik? Berdasarkan indikator kita tengok adakah dia akan naik lagi? Kita tengok. Ini daily chart Daily chart maksudnya hari ni. Dia akan buka dan tutup hari ni lah. Ini starting. Nampak dekat sini momentum dah mula ada. Sini dah keluar daripada area oversold daily. Volume dah mula cantik. Sini dah momentum dah mula maksimum di bawah lah. Maksudnya dia dah mula bullish lah. So kita expect dia akan masuk ke area overbought. Okay, dia akan masuk ke area overbought kat area sini. Sinilah area 2 ni lah. Okay, area sinilah. Kat situ.
Okay, dia akan pergi ke area sini, area overbought. So kita expect dia akan buat sedikit kenaikan sebelum dia turun lagi. Macam itulah lebih kurang lah. Kita tengok so sini pun menunjukkan dia masih lagi ada momentum untuk dia naik sebelum dia turun lah. Itu cara kita faham lah. Okay. So sini overbought, sini oversold kan. Sini overbought dah tamat, sini oversold pun dah tamat. So dia akan buat another overbought untuk short term sebelum dia buat oversold untuk another short term. Okay, macam itulah. Tu dia punya ni kalau kita sambung tu dia macam itulah, dia cycle dia kan. So dia akan ulang je sebenarnya. Cuma kita kena expect dekat mana dia akan berhenti lah. Okay. Okay, so ini adalah jangkaan lah, projection. So kita nak jangka harga berapa-berapa, kita gunakan gun. Okay, macam saya gunakan gun ni, gun line ni kan. So kita boleh expect dia punya immediate resistance ada dekat sini. Okay, immediate resistance ada dekat harga 218. So let's say kalau berjaya break harga 218, dia akan cuba test 225 dan dia akan stop dekat harga 233 lah. So kalau kita ambitious, kita letaklah atas sikit. Kalau kita takut-takut, kita letak bawah sikit. Itu je lah cara dia untuk kita decide. Tapi berdasarkan momentum ni dia baru start. So generally saya expect dia akan break 218 dan break 225, dan dia akan test 233 lah. Itu kita punya expectation. Tapi expectation lah, expectation ni tidak semestinya jadi. Macam tu lah, lebih kurang. So okay, itu baru counter kedua. So dari segi ticker chart dia agak cantik, tapi belum complete lah wave 2 dia. Generally transaction dah makin meningkat, buy rate pun dah makin meningkat. So disebabkan hari ni juga hari yang bullish, so kita expect volume agak banyak lah hari ni. Okay, Dufu tak cantik. Sebab tu kita tak nak tengok awal sangat. Kalau tuan pun tengok awal sangat, dia tak nampak lagi dia punya fasa awal pembentukan wave tu kan. Alright, so kita tengok Notion. Okay, Notion kalau berdasarkan sekali pandang, okay, dia agak cantik berdasarkan elite wave. Dia yelah elite wave dia punya ticker chart. Okay, saya tunjuk kat sini ya. So ini dia punya opening 0.715, ni satu lah lebih kurang 1 2. Okay, so sekarang most probably dia ada possibility untuk dia naik sikit dan turun buat 2 lah. Turun buat 2. Okay, so dari segi today trade summary dia, volume 32,610 untuk buy, 21,982 untuk sell. So buy punya value 2.39 juta, agak banyak berbanding dengan sell 1.61 juta. So separuh lah, almost separuh. Kita tak sampai, lebih kurang. So 309 transaction buy, 236 transaction sell. So kalau tuan-tuan tengok dekat sini, transaction total 588, agak tinggi, dah melebihi 100, dan buy rate 60%. So 60% ni kira banyak lah. So hanya ada 40% sahaja seller kan. Generally buyer masih dominant lah. Okay. Right, so kita tengok dia punya charta dia. So dari segi ticker chart dia okay. Okay, indikator apa semua yang ada dekat ticker chart ni, data-data yang kita nampak ni semua okay. Okay, generally lah, generally. Cuma kita nak tengok charta yang lebih besar lah. Saya nampak tadi ada top glove, tapi sebab saya ada terdengar ada orang sebut top glove. Nanti kita tengok kita tengok dulu Notion tadi. Adakah Notion punya charta cantik? Kita tengok ada tak kat sini? Kalau tak ada kat sini, maksudnya dia bukan bullish lah. Macam tak. So kita tengok Notion. Alright. Oh, banyaknya sebenarnya conting-conting. Alright, so kita tengok major wave dulu. Kita tengok monthly chart. Dia punya monthly chart ni agak pening sikit lah, agak haywire. Tapi dia start kat sini 1, 2, 3, 4, 5. So dia dah complete satu cycle ABC, and then dia buat another 1, 2, 3, 4, 5 dan another ABC lah. Okay, another ABC. So sekarang dalam wave A dah tamat. So sekarang dia untuk monthly chart dalam wave B. Okay, dalam wave B correction. So ni dah banyak saya contoh-contoh kat sini.
Okay, ini adalah wave B correction. Daripada A dia nak pergi ke B kan. So dari A nak pergi ke B dia ada A, B dan C. So daripada A, B dan C ni, A ni, C ni mungkin tinggi lagi lah. A ni dia kena ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Dia punya subwave dia kan. So sekarang kalau kita nampak ni, saya tutup. Saya buang dululah semua supaya kita boleh buat balik. Okay, ni. Right. So dia nak pergi A nak pergi ke B. Okay, A nak pergi ke B. So ini weekly chart. 1, 2, 3. Tapi A kan dia ada 5 subwave tau. Jadi saya gunakan daily lah, senang sikit. Daily kita boleh nampak banyak dia punya candle. Ini 1, 2, 3. Ini bukan 4 lah. Ini masih lagi dalam wave 3. Okay, kalau saya letak dia punya numbering, ini pun kita boleh buat 1 lah kat sini, 2, 3 kat sini. Ini pun boleh lah 4 4 kat sini. So dia nak buat 5 lah. Dia nak buat 5. So most probably ada sikit lagi lah kenaikan dia kat sini kan. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Ni macam silap ni saya punya numbering ni. Sekejap B, C. Sekejap kita tengok balik. B ni adalah perantaraan. A ni adalah minor. Yang ini dia akan lebih kecil lah, minute lah. Ok, macam tu. So generally 1, 2 dah lengkap, 3 pun dah lengkap kan. Dia buat 1, 2, 3, 4, 5. 4 ni pun dah lengkap untuk short term. So sekarang dia nak buat 5 lah. Dia nak buat 5. So 5 normally akan ada 1, 2, 3, 4, 5. So ada sikit lagi lah dia punya projection yang dia boleh buat. Kita ambil kat sini 1, 2, 3, 4, 5. Most probably atas sikit lah. Macam tu. So ini lagi kecil lagi. So minute dia dah kecil. Macam tu lah. Alright. So ini daily chart. Okay, untuk Notion. Okay, daily chart untuk Notion. Kalau tuan-puan tengok dekat sini pada dia punya daily chart dia, sini adalah oversold area, sini overbought. Okay, sini overbought, sini oversold. So dia dah buat satu cycle kan, oversold, overbought. So next dia akan pergi ke overbought lah dekat sini. So dia macam tintong-tintong sikit. Macam tu lah, overbought dia area sini. Lepas tu dia baru dia akan pergi ke oversold balik. So dekat sini lah. So macam di sini dia punya A, B, C kan. So dia buat oversold, overbought balik, oversold balik macam tu. Okay, tapi sini maximum downtrend momentum. Sini dah bullish momentum dekat sini. So sekarang ni dia dalam momentum menaik balik. Okay, volume pun menaik. So generally untuk Notion, kalau kita tengok pada daily chart dia, ini adalah candle semasa kan. Short term resistance ataupun resistance yang terdekat adalah yang ini. Sekejap, saya tak tutup ni. Resistance yang terdekat adalah yang ini. Okay, ini adalah second resistance dia. Okay, alamak, saya tak tutup tadi yang kita share tadi. Saya ulang balik lah. Dia sikit je sebenarnya. Saya just nak beritahu sini area overbought dekat sini. Sini adalah area oversold kan. Kalau tuan-tuan nampak kat sini kan. So dia dah ada dia punya cycle ni, oversold, overbought ni kan. Sini overbought, oversold, naik overbought, pergi oversold balik, and then akan pergi naik ke overbought balik, and then sinilah dia punya area overbought balik, and then dia akan pergi oversold balik. So itu dia punya cycle. Kalau macam A nak pergi ke B, dia ada A, B, C. So generally daripada sini ke sini dia akan oversold balik lah ke area sini, kat sini kan. Dan baru dia akan naik ke overbought balik area sini, tapi lebih rendah lah daripada yang sebelum ni. Macam tu lah, lebih kurang. So untuk Notion ni, sini dia punya candle semasa. Okay, tu dia punya candle semasa. So immediate resistance dia dekat sini, okay, next resistance dia dekat sini. Macam tu. So kita tukar balik. Okay, so tuan pun nampak
Right, so untuk Notion, kalau tuan-puan tengok dia punya daily chart, immediate resistance dia dekat sini, dekat harga 760. Okay, 760. And then next resistance dia dekat sini. Ini resistance yang ada pada carta lah, yang automatic punya support resistance plot kan. Tapi kalau tuan-puan nak masukkan yang lebih jelas support resistance berdasarkan Gann square, masukkanlah kat sini. So kita boleh nampak reference yang lebih jelas. So dia ada support dekat 730, which is kuat jugalah, tapi taklah sekuat support merah kan. Tapi dia betul-betul atas support. So dekat tengah-tengah ni tak ada support, tak ada resistance. Next resistance yang akan dia pergi, dia cecah ke atas sini, dekat harga 770. Okey, berdasarkan pergerakan harga, dia mulai menaik, sini pun mulai menaik. So kita expect short term dia akan naik ke sinilah, 770. Okey, dia akan naik ke 770. Sekiranya ada volume yang besar, dia akan break, akan terus pergi ke 810 dan kemudian akan stop dekat 860. Itu adalah projection lah. Okay, itu adalah dia punya projection. Okey. Tapi kan saya tengok dia punya ticker chart ni masih cantik lah. Masih cantik. Adiltech pun agak okey. Ini yang scan kita scan. Scan nampak okey. Alright, kita tengok Top Glove. Ini yang last saya nak komen. Top Glove. Okay, kita ambil dia punya screenshot. Volume besar sebelah pagi. Today trade summary ni, buy volume 23,225, sell volume 15,965. Value belian 1.47 juta, volume jualan 1.01 juta. So nak cakap besar sangat beza pun tak besar sangat kan, tapi agak besar jugalah. Transaction 264, okey lah okay. Buy rate 59, belum cecah 60, tapi nampak macam agak okey lah, agak menaik. So dia punya wave dia start kat sini 0, 1 ni pun macam tak cukup. Tapi kita expect okey lah, dia akan buat 2, and then buat 3 dan seterusnya lah. Alright, so kita tengok balik. Kalau tengok dia punya chart dia, kita type Top Glove. Right. First saya tengok monthly chart lah. Nak tengok yearly pun boleh. Tapi monthly dah nampak lah. Ini yang plot yang saya dah buat sebelum ni. 1, 2, 3, 4, 5. So ini adalah dia punya cycle yang first lah. Sekarang ni dia dalam major correction wave. Okay, saya nak buang ni semua ni, banyak ni. Saya dah kira banyak. Alright. Okay, kita buang. So kita masukkan dia punya zigzag, sebab kita nak tahu dekat mana A dia kan. So sekarang kita boleh nampak lah, A dia dekat sini, A dia dekat sini, kosong kat sini, A, B dekat sini, C. Sekarang ni dia dalam wave, nak buat wave C lah. Okay, ini kita ambil sebagai perantara. Normally saya letak warna merah lah. Okay, untuk Top Glove monthly chart, ini kira consider macam agak medium term jugalah Wave A dia dah complete. Okay, kita boleh dengan confidentnya kita boleh cakap complete. Sebab apa? Kalau tengok monthly chart ni kan, dia dah 1, 2, 3, 4, 5 lah nampak lah dekat sini kan, nampak kan 1, 2, 3, 4, 5 kan, dah complete lah. Saya tak perlu letak number dia lah, dia dah complete kat situ. So wave B pun saya boleh cakap complete. Sebab apa? Wave B dia akan ada ABC kan, dia A dekat sini, B dekat sini, C dekat sini. Dia pun agak macam nampak yang macam agak skema lah dia punya wave dekat situ.
So kita letak warna lain, warna kuning lah. Right, so abaikan je lah sebab kita dah anggap dia complete kan, the ABC kan. So sekarang yang tinggal hanya wave C. So wave C correction, dia akan ada 5 subwave. Okay, dia akan ada 5 subwave. Kalau tuan-puan perasan sekarang dia baru ada 1, 2. So kalau kita kira, kalau kita masukkan, dia ada 1 kat sini, 2 kat sini. So dia nak buat 3, nak buat 4 lah. And then nak buat 5. 5 ni most probably bawah sikit lah kat sini kat situ. Tapi ni macam kecil sangat. Sekejap, kalau yang ini, sekejap tengok. Yang ni perantara, yang ni dia akan jadi minor lah. Okay, macam tu. Right, so ini monthly. Cuba kita kecilkan. Kita pergi kepada weekly chart. Kalau weekly chart dia start lagi awal lah dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5. So 1 dah complete kat sini. Ini memang 2 lah kat sini. Obviously 1 ni dah complete kan dia punya subwave dia. So 3 ni 1, 2, 3. Dia tak complete lagi lah 3 ni. Sebab 3 ni macam pendek sangat. Dia tak logik kalau dia pendek. Tapi tak apa, buat sementara kita anggap je lah dia duduk kat situ. Okay. So sekarang kita expect dia nak buat 4. Okay, kita expect dia nak buat 4 sebab dia memang akan ada correction kan setiap kali pergerakan harga kan. So 4 dia akan ada 3 subwave. Dia akan buat A, B, C lah. Sekurang-kurangnya lah sekurang-kurangnya macam tu. C dekat sini lah. So yang ini yang dia punya degree dia lebih kecil, kita letak adalah numbering dia lebih kecil kan. Macam tu. So kalau tengok weekly chart, kalau kita expect B dah tamat AB kan, B dah tamat, dia nak buat C. So dari segi indikator sini dah menunjukkan overbought. So overbought dia tak akan tamat immediately macam tu kan. So dia at least dia akan drag sikit lagi. Volume pun meningkat. Sini pun value volume kat sini pun masih meningkat. Sini pun momentum mulai naik. So kita kecilkan lagi time frame, kita tengok daily chart. Okay. Kita tengok dari atas ni. Sini dah 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 dah complete 1. Ni ABC dah complete 2. Yang ni dah 1, 2, 3, 4, 5 dah complete 3. Normally 3 dia kat sini dia dah tamat. So ini adalah betul lah kat sini lah. Sebab sini A ni dia dah naik kan. So B ni dia kat sini. So ni dia nak buat C lah. Kalau saya nampak ni dia nak buat C. Tapi nak buat C ni short term je. Yang wave 4 ni. Okey, kita besarkan sikit. So dari segi candle dia nampak bullish lah. Okay, dari segi indikator pula saya screenshot dulu. Dekat sini dah oversold. Sini pun momentum dah mula nak naik. So let's say kalau dia break sikit lagi oversold area, dia akan pergi ke overbought area kat sini. Overbought area dekat sini lah, kita expect lah. So dia bila dia naik ke situ, candle pun akan naik ke situ lah untuk pergi ke overbought area kan. So sini dah overbought kat sini, sini oversold kat sini. So dia dah lengkap satu cycle. Okay, sini pun overbought kat sini, oversold kat sini kan. Dia macam tu satu cycle. So 1, 2, 3 macam tu lah lebih kurang So kita expect dekat sini lah dia punya overbought, next overbought area. Alright, so kita tengok balik dia punya chart. Okay. Ini dari segi A ni kan. A ni dah 1, 2, 3, 4, 5 dah lengkap lah. Okay, B ni pun saya ingat A, B, C dah lengkap. So kalau dia nak buat C normally akan ada 5 subwave. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5 macam tu lah. Okay, so dia akan naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. So sampailah dia cecah C. So next immediate resistance dia akan stop dekat area sini. Bukan dia stop, dia akan test. Okay, immediate resistance dia akan test dekat area sini. Dekat area berapa ni? 715. Okay. Tapi kalau tuan-puan nak lebih detail, dia ada satu lagi resistance dekat sini.
Ini yang automatic yang sistem dah indicator yang saya dah buat tu dah plot tu indicate apa ni, resistance dekat 645. okey, 645. Tapi kalau nak tahu dia kuat ke tak kuat, kita guna gun lah. Saya masukkan gun punya support and resistance. So dekat sini bukan betul-betul resistance yang ada kalau compare dengan gun. Yang dengan gun dekat sini 650, so kita boleh naikkan sikit lah. So let's say break 650, dia akan test support dekat sini. So terus akan pergi ke 690. Kalau berjaya break 690, baru naik ke 730, macam itulah. So immediate projection dia kena break dulu 650, lepas tu baru boleh pergi ke 690, macam itulah. Okay. So macam tu lebih kurang. Alright. Kalau tengok 4 hourly dah agak menarik lah. Kalau tengok 1 hourly pun cantik. Dia nak pergi ke 1 lah, nak pergi ke 1, tapi kena break dulu lah 650. Okay, so saya ingat sampai situ dulu. Kita share beberapa je lah kata-kata. Actually banyak lagi nak kupas satu-satu, pening juga. Oh, THMY ni cantik tiba-tiba. Sekejap kita tengok Actually THMY ni memang ada dalam saya punya watchlist. Okay, ni kita punya ni THMY punya chart lah. So dia dah buat A, B, C. Dia complete lah sebenarnya. So dia nak pergi ke 3 lah. Dia nak pergi ke wave 3. So untuk wave 3 ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. Macam ni. 1 dekat sini, 2, 3, 4, 5 lah. Tu. Tapi dia ni kita kena tukar lah dia punya numbering dia, sebab dia bukan minor, dia minor lah. Ni 1, 2, 3, 4, 5. So generally untuk THMY ni kita expect dia akan naik lagi, tapi dia kena break dulu 860. Okay, break 860 akan naik lagi terus ke 910. Okay, macam tu. Tapi dia bukanlah nak selesaikan semua dalam tempoh sehari kan. Dia tak adalah nak selesaikan dalam tempoh sehari, sebab panjang lagi pergerakan dia, okay? Panjang lagi perjalanan dia. Okay, kalau tengok 4 hourly, saya tutup ni. Kalau tuan-tuan tengok 4 hourly, sini dah area overbought, dah oversold dah tamat kan. So dia nak pergi ke overbought lah. Overbought dia ke atas ni lah 3. Ataupun dia kena break dulu 860 ke 910. So next target price adalah 910 lah. Okay, and then baru atas ni lah. So alright, so lebih kurang macam tu lah. Okay, tu THMY. Wallahualam. So InsyaAllah saya akan buat lagi live akan datang. Nanti saya akan share recording sebab tak ada orang tengok. Warahmatullahi wabarakatuh.